rumah ibadat ni dia selalunya yang buat secara haram ni atas tanah kerajaan lah. Kalau tanah milik, contohnya rumah, tiba-tiba dia tukar jadi rumah ibadat dia, itu melanggar syarat, itu pun binaan haram juga tu. Walaupun tanah sendiri? Tanah sendiri. Sebab kalau rumah, dia punya dalam zoning dia dan juga syarat tanah tu sendiri dalam undang-undang kanun tanah negara cakap itu kategori dia perumahan. Rumah atau bangunan tiba-tiba ditukar kepada rumah ibadat. Itu pun akan menyebabkan dia punya syarat dia tu dah lari lah. Dah lari, itu pun jadi binaan haram. Selain daripada dia bina secara haram di atas tanah yang bukan dia punya, dia tukar syarat daripada rumah kepada rumah ibadat dia pun, itu pun haram juga. Sebab nak dapat, kalau dia nak buat, dia kena dapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan lah, PBT kan. So kalau dia buat, barulah dia dapat legalize kan, baru dia boleh buat lah. Tapi selalunya takkanlah dalam satu kawasan perumahan tiba-tiba dia buat rumah ibadat dia. Sebab rumah ibadat ni selalu dia dah locate kan, dia dah lokasikan kat mana nak buat. Dia tu maksudnya siapa? Pihak berkuasa pihak berkuasa negeri lah. Okay. Dia punya town planning ke, dia dah tahu dah mana dia nak letakkan rumah ibadat. Dia takkan duduk simply dalam kawasan perumahan.